Video yang nampak less professional, orang cakap video bodoh macam ni pun boleh convert. That's the truth. Untuk buat semua benda ni hanya ambil masa 15 minit, you dah boleh publish 10 video. 15 minit. Okey lah, teruk sangat. Okey lah, sejam. 10 video, sejam. Katalah kita ada seorang budak intern ke siapa, kerja dia dedicated dia buat ni je. Satu hari dia seorang boleh buat 40 video. Ini je, video live yang akan auto publish di kita punya feed. So itulah cara je. Kat sini kita boleh dapat 20 lah video at least. Campur dengan ni 20, dapatlah 40. Ini tidak termasuk lagi video-video trending. Video trending, bolehlah video-video trending apa semua boleh ikut, tapi yang tu tak payah letak beg kuning pun. That one is for the sake to get views, top of the funnel lah. Tahu kan pasal funnel kan? Surprisingly, video-video live recording clip ni convert sen. Bahan dah ada, kita dah bayar live host apa semua, pakai je. Bunyi macam jahat lah, kerah. Bukanlah kerah, kita make it efficient. Itu tak cerita lagi pasal kalau kita buat video-video jenis lain. Educational video, macam contoh Water selalu buat kan, teknik potong rambut, cara styling. Itu pun boleh soft sell, letak produk kan. Itu pun another type of video juga. Target lah seminggu 3 kali. So sebulan kena ada 12 video yang macam tu. Satu lagi video, ini produk kita pegang 7 saat dah. Lepas tu tulis Grab sekarang, Grab sekarang, Grab sekarang. Convert. Grab voucher. Pernah kan nampak video-video macam tu keluar kan? Convert. Sebab itulah video tu sampai kat kita. Sebab video tu memang convert. Kat orang lain dah beli menggunakan video tu. Video yang nampak less professional, orang cakap video bodoh macam ni pun boleh convert. That's the truth.